Okey, Assalamualaikum kawan-kawan. Muah. Hari ni Kak Lori nak tunjuk serba sikit tentang lori. Sebab dah ramai tau, dah ramai orang PM Kak Lori nak kerja sebagai driver. Mana? Kerja driver lori ni tak susah. Senang sangat-sangat. Kita cuma duduk, jalan. Tapi dek, kerja ni agak rumit sedikit lah bagi orang perempuan kan. First sekali, kita kena cek minyak hitam. Dan kita main kotor dulu nah. Setengah orang perempuan, dia tak suka benda kotor-kotor macam ni kan. Dah cek, dah masuk balik dek. Yang ni penting dek, yang ni penting. Toke kata, dia bagi lori, macam ni dia cakap. Wah, bagi lori, kakak jaga lori macam jaga anak kakak sendiri, dia cakap. Toke ni garang. Ni okey ni dek. Memang cantik kalau macam ni. Okey. Toke akak memang paling baik ah. The best in the world lah dek. Siapa-siapa yang tinggi nak kerja tu kan. Mai masuk kat HL tau. Sebab dia memang nak ramai tau. Dia memang nak ramai pekerja perempuan. Tengok kawan. Kakak-kakak punya tangan ni. Hitam dah. And then, baru kita start enjin. Cantik kan? Kita pusing seluruh lori, tengok tayar. Tengok tayar, okey. Sometimes kita dah tahu pagi, tayar kita dah pancing. Dah tak boleh jalan. Hari ni akak lori bawa tulang aja. Sebab semalam malas lah. Okey, tayar semua okey eh. Mai, jeruk kamera. Okey. Yang ini dia kena buang tau angin dia. Angin kotor kita. Air Nak basuh muka pun elok bagi awet muda. Betul. Banyak air dia. Okey, sampai sini tu. Macam mana? Ada hati tak nak kerja? Tangan kotor. Tak masuk petang semua dah berlemut tau. Okey, nak datang je kat HL. Okey.